Isnin lalu kami sekeluarga berkunjung ke Irish National Heritage Park di Fairy Carrick, Wexford. Jika semasa di Finland dahulu, saya suka mencadangkan tetamu berkunjung ke Museum Articum di Rovaniemi, maka di Ireland sekarang ini, saya berpendapat taman ini amat bermanfaat untuk pendidikan dan masa keluarga yang berharga. Taman ini disusun cantik untuk menunjukkan kepada kita perkembangan sejarah Ireland dari era prasejarah hingga ke hari ini. Banyak juga benda baru yang saya belajar. Taman ini merupakan muzium terbuka seluas lebih kurang dalam 35 ekar dan memaparkan 16 replika tapak bersejarah, termasuk perkampungan Mesolitik, ladang Neolitik, dolmen, kubur batu, bulatan batu, kubu bulat zaman pertengahan, tapak monastik dan pelabuhan Viking. Reka bentuk dan bahan binaan digunakan dengan setepat mungkin berdasarkan eksperimen arkeologi. Taman ini juga menempatkan tapak Carrick, iaitu kubu Norman pertama di Ireland yang dibina oleh Robert Fitzstephen pada tahun 1169. Lama tu. Sepanjang lawatan, perbualan dengan keluarga, dengan anak-anak menimbulkan banyak persoalan menarik. Contohnya, saya tanya bagaimana sejarawan menafsir penemuan arkeologi. Jika manusia purba selalu digambarkan tidak berpakaian dan kemudian berpakaian, macam mana pula dengan Al-Quran yang menceritakan tak kala Adam dan Hawa makan buah larangan, pakaian mereka terlucut dan mereka menutup bahagian sulit kerana berasa malu? Bukankah manusia seawal Adam dan Hawa asalnya berpakaian, dan bagaimana kita nak mengharmonikannya dengan gambaran sejarah di dalam buku teks? Saya juga tanya, kalau kita tengok bangunan-bangunan lama ni, mengapakah manusia mula-mulanya menyembah quote-unquote Tuhan di bumi beralih kepada Tuhan di langit? Apa yang berlaku? Dan saya juga terlihat bagaimana ada rumah prasejarah di Ireland ini yang bumbungnya ada rupa bentuk seperti bertanduk, mengingatkan kepada rumah orang Minangkabau. Dan bila saya timbulkan perkara ini, anak-anak kata saya overthinking. Tapi sebenarnya bukan overthinking. Saya jelaskan kepada anak-anak bahawa benda-benda yang kita jumpa dalam penemuan arkeologi ini, ia adalah hasil daripada thought process manusia. Apa yang manusia fikir sehingga mereka menghasilkan rumah, senjata, barangan sedemikian rupa. Bagaimana kita boleh memahami fikiran, kepercayaan, nilai, budaya dan macam-macam perkara lagi di masa silam dengan menafsirkan hasil kerja manusia yang kita jumpa pada hari ini. Saya juga tanya kepada anak-anak, kenapa kampung-kampung purba di Ireland dekat taman ni berbentuk bulat, dan bandar-bandar purba juga seperti Ur di Iraq, malah kota Baghdad itu sendiri. Dalam tempoh lebih kurang 2 jam kami luangkan di taman ini, sebenarnya kami hanya sempat meneroka separuh daripada taman. Di separuh lagi yang kami belum terokai kerana hendak bergerak segera ke Semenanjung Hook untuk melawat rumah api Hook di selatan Wexford itu. InsyaAllah satu hari nanti boleh datang semula ke sini. Saya berhajat kalau boleh hendak mengatur satu program, katalah pada musim panas, rombongan membawa anak-anak Malaysia terutamanya yang tinggal di Ireland dan juga mungkin dekat UK untuk melawat tempat-tempat sejarah ini, tetapi bersama dengan kelas historical thinking yang boleh diintegrasikan dengan budaya, dengan agama dan hal-hal lain untuk merangsang pemikiran anak-anak dengan benda-benda yang tidak covered dalam silibus mereka di sekolah. Tak mustahil kan?